Okay, I nak bagi tahu ni, setelah bertahun-tahun I tolong declutter rumah orang, these are the 10 things that I will never buy again. And mind you, these are the things that I was obsessed before. Yang pertama, storage boxes before I know what to put in. I tak akan beli storage boxes sebelum I fikir betul-betul apa nak simpan dalam boxes tu. Sebab kalau kita keep on beli storage boxes and organizers, kita actually tengah menyusun dan mencantikkan barang-barang tak guna dalam rumah kita. Kita bukan mengemas yang sebenar. Yang kedua, trendy home decor. Barang-barang dekor rumah yang kita rasa, oh I need this, it's actually cantik on social media tapi dia menyemakkan rumah you. Yang ketiga, extra kitchen gadgets. Kalau cuma guna setahun sekali, maknanya dia bukan keperluan. Ataupun once you have used it, just let it go. Sebab benda yang jarang kita guna ni akan memakan ruang dalam rumah kita. Extra storage yang you ada tu equals to money kan. Yang keempat, backups or duplicates or just in case barang yang I dah ada. Dulu I selalu fikir, ni buat stok ni, kalau dah habis nanti tak payah beli lagi. Actually, sometimes it takes 5 years untuk habis. Dan kenapa nak kena simpan stok so sebenarnya? Saya tak faham lah. Yang kelima, fast fashion pieces. Barang-barang murah, barang-barang kat TikTok, barang-barang kat Shopee yang lalu lalang tu, dia memang murah. Mahal bila nak kena clearkan balik nanti. Yang keenam, multiples of the same items. Kadang-kadang kita macam beli satu, macam contoh nak beli mak comel, beli satu, mungkin harga dia RM20. Oh tak apa, beli 6 harga dia RM24. Beli 6 lah. Lepas tu, you guna satu je sebab you seorang je. Yang lain-lain orang dalam rumah you tak nak guna pun mak-mak yang tu. So you simpan banyak-banyak ni buat apa? Space tu, duit tau. Nombor 7, aspirational self item. Benda ni kan. Aduh, yai. Macam contoh, beli barang gym ke, beli barang baking ke. You nak pergi gym tapi you belum pergi lagi. Tapi you dah beli dah dumbbell ni. 5 tahun kemudian, masih belum guna lagi. I ada barang-barang tu dulu. Yang ke-8, membeli belah pada waktu stres. Waktu stres ni memang tahu selalu menghabiskan duit kita. Kalau emosi kita tak stabil dan kita pergi membeli belah, maka nanti hujung bulan bank account kita pun tak stabil. Yang ke-9, hadiah-hadiah yang I tak berapa nak suka. Benda free tapi bebanan dia tu kan, kita simpan tak guna. Simpan sampai berabuk. Free gifts that I don't love. Ini termasuklah free gift yang masa kita beli barang, dapat free gift. I dah tak ambil dah free gift yang diberi pada waktu I beli barang. Beli barang tu je. Tak perlu ambil free gift tu. Okay? Yang ke-10 ialah barang-barang yang tak ada home dalam rumah I. Macam kadang-kadang beli-beli benda random kan. Tak ada tempat untuk kita simpan kan. I'll never buy that again. I put a stop on all those kind of things so that I have better peace of mind. And daripada list ni semua, apa yang I belajar ialah kita bukannya tak cukup tempat tau dalam rumah kita. Tapi sebenarnya kita yang tak belajar untuk rasa cukup. Tak cukup-cukup. Macam tu lah.